Koordinat bagi bucu-bucu sebuah JKL ialah J21. Okey, J21. Okey, semua ni dah bagilah. K 11.5, L 59. Tadi J21. Titik PHK berada dalam segitiga itu dengan keadaan semua luas adalah sama. So, luas ni, okey, kita tak ada kata ni sama, tapi yang penting luas dia adalah sama. Okey, so sekarang ni dia nak cari luas JKL. Mana JKL? JKL. JKL ni boleh carilah bila kita ada semua tepi, kita boleh kira JKL. So, kalau kira A ni, A, luas JKL sama dengan separuh, ambil sisi. Kalau start dengan J, mesti berakhir dengan J. Tengok start kat mana. So, JKL 21, K dia 11.5, L dia 59. Okay, jangan lupa start dengan J, mesti berakhir dengan J. So, ni 21. Okay, sama dengan separuh. Okay, kita akan darab. Lah. 2/5, atas ke bawah darab 10. Okay, 11 darab 9 dapat 99. 5 darab 1 dapat 5. Okay, settle. Bawah ke atas kena tolak. Idea awak buat tolak, lepas tu awak buat tambah macam biasa. Ataupun kita boleh je buat tolak all the way. Ni saya nak buat tolak kat luar. So, bila kita darab atas bawah ni, kita akan tambah je. So, 11. 5 darab 5, 25. Okay, 9 darab 2 dapat 18. So, ni make sure tak careless lah masa tekan kalkulator. Okay. So, kalau tekan kalkulator ni, awak patut dapat berapa? Awak patut dapat 60 lah. Okay, kalau tak dapat tu, careless. Okay. Sama dengan 30 unit persegi. So, kita dah dapat luas JKL. B. Ungkapkan luas JKP dengan KLP dalam sebutan H dengan K. Buat benda yang sama je, cuma sebab P ni kita tak ada koordinat yang betul, kita ganti H dengan K. Dia pun cakap tinggal je dalam sebutan H dengan K. So, nama mana dulu? JKP lah dulu. Dia nak JKP dengan KLP. So, JKP sama dengan, okay, luas JKP. Mana J? JKP. J dia 21. So, 21. K dia 11.5. P dia adalah HK. Jangan lupa tutup balik dengan yang first tadi. 21. So, ni should be 21. So, sama dengan separuh. Darab 2 darab 5, 10. Okay, tambah dengan 11 darab K, 11K. Tambah dengan H darab 1, dapat H balik. Okay, tolak. Atas ke bawah. 1 darab 11. Kurungan 11. Okay, lepas tu 5 darab H dapat 5H. Tambah dengan K darab 2 dapat 2K. Tutup balik. So, sama dengan separuh. 10 tambah 11K. Tambah H, tolak. Okay, negatif dengan 11, negatif 11. Negatif dengan 5H dapat negatif 5H. Negatif dengan 2K dapat negatif 2K. So, kumpullah setempat. 11. 10 tolak 11 negatif 1. Nampak? 10 dengan 11. Okay. Lepas tu H tadi. Okay dulu lah. 11K ke ni? 11K. 11K tolak 2K dapat 9K. Lepas tu H ni pula. Positif H tolak 5H dapat negatif 4H. Negatif 4H. Okay. So, dia akan jadi 9K tolak 4H tolak 1/2. Okay, luas KLP sama dengan separuh. K dia mana? K dia 11.5. L dia 59. P dia HK. Jangan lupa start balik dengan K. K tadi
11, 5. Sebenarnya tak kisah kalau awak nak buat KLP kan, awak nak buat PLK pun boleh. Cuma dia akan sama dengan separuh darab atas dengan bawah. 11 darab 9 dapat 99 tambah 5 darab K dapat 5K. Lepas tu H darab 5 akan dapat 5H. Kenapa bergerak ni? Tambah 5H. Tolak bawah darab atas. 5 darab 5 dapat 25. 9 darab H, 9 darab H dapat 9H. K darab 11 akan dapat 11K. 11K. Sama dengan separuh. Kalau tengok ni, itulah saya kembang biasalah. Tambah 5K tambah 5H. Tolak 25. Negatif dengan 9H. Tolak 9H. Negatif dengan 11K. Negatif 11K. Tutup. So, nombor dengan nombor. 99 tolak 25 dapat jadi 74. Lepas tu 5K dengan tolak 11K dapat negatif 6K. Lepas tu 5H tolak 9H dapat negatif 4H. Kalau tengok ni semua boleh bahagi 2 lah. Kalau ni 74 tolak 6K tolak 4H per 2 kan. Semua boleh bahagi 2. 74 bahagi 2 dapat 37. Negatif 6 bahagi 2 dapat negatif 3K. Lepas tu negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2H. So ni je lah. Dia suruh ungkapkan dalam sebutan H dengan K je. C, dia nak cari koordinat P. P kita ni ada H dengan K. So, kalau nak cari 2 pun boleh ubah, mesti ada 2 persamaan. Persamaan apa dia? Yang tadi ni boleh dikira sebagai persamaan. Macam mana awak tahu ni boleh guna as persamaan? Kita tahu kan dia kata macam ni tadi. Dia kata luas semua segitiga kecil ni adalah sama. Maksudnya JKL adalah 30 tadi. So yang kecil ni semua ni 10. Ni luas dia 10. Luas dia 10. Ni luas dia 10. And kita tengah kira pasal luas. So kita boleh samakan dengan 10. Muat tak nak buat kat sini? Kita cuba, mesti tak muat. So 9K tolak 4H tolak 1 per 2 sama dengan 10. Kalau bawa kita P, 9K tolak 4H tolak 1 sama dengan 20. 9K tolak 4H sama dengan 21. So, ni yang first. Yang second ni, nak tengok ada 2H ni boleh buat. So, yang second ni kita ada 37 tolak 3K tolak 2H sama dengan 10. Ni nak positifkan dia, pindah pergi belah kanan. So, dia akan jadi 3K tambah 2H, betul? Kat belah kanan ni ada 10. 10 ni pula akan pindah jadi negatif 10. So, 37 tolak 10 dapat 27. Kalau tengok sini tadi, kalau tengok yang ni tadi, ni ada negatif 4H. Ni ada 2H. Kalau kita boleh samakan, saya boleh buat penghapusan. So, 2H ni saya akan jadikan 4H. Semua ni kena darab dengan 2. Bila darab 2, 3K akan dapat 6K. 2H akan dapat 4H. Sama dengan 27 darab 2 akan dapat 54. Yang second yang ni, 9K tolak 4H ni. 9K tolak 4H sama dengan 21. Nampak tak? Yang ni positif, ni negatif. Macam mana nak kosongkan? Positif tolak negatif akan dapat kosong. So, nak tolak ni kita mesti tambah.
Kalau kita tak tolak, dia akan positif. Tolak dah jadi 4 tambah 4. So, sini akan jadi tambah. Kenapa? Sebab 4 tolak 4 dapat kosong. Okay. So, 6 tambah 9 dapat 15K. 54 tambah 21 dapat 75. 15K sama dengan 75. K sama dengan 75 bahagi 15 dapat 5. So, K dah ada. H tinggal ganti je. Tak muat. K, nak cari H ni, gantilah nilai K ni dekat sini. Oh, sini. Cari yang senang lah. So, senang yang kecil lah. 9K. Besar juga 9K ni. Ni lagi kecil. Yang ni lah. 3K tambah 2H. So, 3K tambah 2H sama dengan 27. K sama dengan 5, betul? So, 35 tambah 2H sama dengan 27. 2H sama dengan, kalau pindah jadi tolak 15, betul? 2H sama dengan 12. H sama dengan 12 bahagi 2 dapat 6. So, titik P, HK, H dia 6, K dia adalah 5. D. Cari persamaan garis JP. Okay, bila nak buat persamaan, mesti ada dua benda. So, nak buat persamaan, mesti ada satu koordinat. Tak kisahlah koordinat apa-apa, asalkan atas garis tu. Okay, dua mesti nak ada M. M ni apa? Kecerunan. Kalau tengok, dia nak JP. JP yang mana? JP yang ni. Yang mana JP? JP adalah yang hijau ni. So, sekarang ni ada tak koordinat yang orang tahu? Ada dua. Awak nak guna P boleh, awak nak guna J boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau saya ada pilihan, saya akan ambil yang kecil sikit lah. Which is J lah, 2, 1. Koordinat dia kita ada J, 2, 1. M tak ada kan? M lah kena cari. Macam nak kira M? M ni apa kecerunan ni? So, M ni sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Macam mana nak tahu 2 dengan 1? Yang belah kiri akan jadi 1. So, sekarang ni, apa JP kan? So, ni akan jadi 2, ni akan jadi 1. P tadi 65. So, P 65. So, M dia tadi MJP. MJP sama dengan Y2 tolak Y1. Ni 2, betul? Ni 1. So, 5 tolak 1. Y2 tolak Y1. 5 tolak 1 per X2 dia 6 tolak 2. So, 6 tolak 2 sama dengan 5 tolak 1, 4. 6 tolak 2 pun 4, dapat 1. Bila dah ada koordinat dengan ni, boleh terus jadi persamaan lah. So, formula dia Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1. So, X1 dengan Y1 ni kita akan masukkan koordinat lah. Okay, Y tolak Y1 dia 1. M dia 1. X dia, X lah. X1 dia adalah 2. So, kita masuk 2. Y tolak 1 sama dengan 1 darab X. Dapat X lah. 1 darab negatif 2 pun dapat negatif 2. So, Y sama dengan X tolak 2. Negatif pindah jadi positif 1. So, X tolak 1. Ni adalah persamaan untuk JP. Y sama dengan X tolak 1. E, dia kata JP dipanjangkan bertemu KL di Q. So, ni JP dia panjangkan. Okay, sekarang ni dia panjangkan sampai kena dekat sini. Ni adalah titik Q. So, dia nak koordinat apa ni? Dia nak koordinat Q. Okay, tadi kita ada tak persamaan JP? So, kita tahu JP ni sepanjang garis ni persamaan dia adalah sama. So, persamaan untuk yang ke atas Q ni adalah Y sama dengan X tolak 1. So, persamaan dia adalah Y sama dengan X tolak 1. Okay, ni E. Ni garis ni Y sama dengan X tolak 1. Cukup tak info nak cari Q? Tak cukup info. Tak cukup info. Kita nak cari Q ni sebab Q ni ada XY tau. Mesti ada dua persamaan. Apa lagi persamaan boleh buat? Okay.
kita tak boleh main assume je Q ni kat tengah-tengah. Kita tak tahu pula nisbah dia berapa. So, kalau kita cari persamaan kat sini, boleh tak kita buat benda adalah ni? Boleh kan? Boleh. So, cari persamaan LK. So, macam tadi, persamaan ada satu koordinat mesti ada M. So, dia mesti ada satu koordinat. Kita nak buat apa ni? LK kan? Okay, persamaan LK. Dia mesti ada satu koordinat. Pilihlah mana yang kecil sikit lah. 95, 59. Ambil 59 lah, kecil sikit. Okay. Lepas tu dia mesti ada M. M macam nak kira. Ni. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Mana yang lagi kanan? Yang ni dengan ni mana lagi kanan? Ni lagi kanan, betul? So, ni akan jadi 2. Ni akan jadi 2. Yang ni akan jadi 1. K2 ni 1. So, Y2 tolak Y1, 5 tolak 9. X2 tolak X1, X2 dia 11 tolak 5. So, 11 tolak 5. 5 tolak 9 dapat negatif 4. 11 tolak 5 dapat 6. Boleh kecilkan tak? Boleh. Bahagi sifir 2, dapat negatif 2 per 3. Bila ada koordinat dengan satu ni, automatik boleh cari dia punya persamaan. So, Y tolak. So, basically ni lah X1 dengan Y1 nya. Okay. Y1, 9 lah. Sama dengan M, negatif 2 per 3. X tolak, X1 dia adalah 5. So, Y sama dengan negatif 2 per 3. X, negatif 2 per 3 darab 5 dapat positif 10 per 3. Negatif 9 ni bila pindah jadi positif 9. Tak muat dah kan? So, dia akan dapat negatif 2 per 3X. Okay, 9 darab 3 dapat 27. 27 tambah 10 dapat 37. 37 per 3. Okay. Baru kita ada LK. Nah, kita dah boleh buat persilangan. Bila kita dah ada both LK dengan ni. Tapi dah muat pula. Okay, jap. Y sama dengan X tolak 1. Lagi 1. Y sama dengan negatif 2 per 3X. Negatif 2 per 3X tambah 37 per 3. Okay, daripada ni buat persamaan serentak. So, X tolak 1 sama dengan negatif 2 per 3X tambah 37 per 3. Nak hilangkan pecahan, semua darab dengan 3. So, bila darab 3, darab 3, darab 3, darab 3, ni boleh potong. Atas dengan bawah boleh potong. So, dia akan jadi 3X tolak 3 sama dengan negatif 2X tambah 37. Kumpul setempat. 3X tambah 2X. Alamak. Sama dengan 3 pindah belakang jadi positif 3. 37 tambah 3. So, 5X sama dengan 40. X sama dengan 40 bahagi 5 dapat 8. Lepas tu ganti 7 dekat Y. Ambil yang senang lah yang ni. Okay, so Y sama dengan X tolak 1. X dia adalah 8 kan. So, Y sama dengan 8 tolak 1 dapat 7. So, Q, X dia 8, Y dia 7. So, 8, 7. Okay. Nisbah KQ kepada KL. Nisbah KQ kepada KL. Okay, nisbah KQ kepada KL. KQ kepada KL. So, KQ, kalau kita bagi ni M, kita bagi ni N lah. Okay. So, kalau kita susun ni, L, Q, K. So, basically ni N, ni M. L dia adalah 59. Q dia kita dapat 87 tadi. K dia adalah 11.5. So, dia nak nisbah tau. Bila dia nak nisbah, tak perlu cari M dengan N tu apa. Satu je dah cukup. So, kata awak nak guna X boleh, awak nak guna Y boleh. Okay, kalau saya guna X ni. Okay, so 5 darab dengan M. Dia silang, butterfly. 5 darab M dapat 5M. Tambah 11 darab N dapat 11N. Per dengan M tambah N ataupun N tambah M sama je, sama dengan 8. So, darab kat tepi.
5M tambah 11N sama dengan 8M tambah N. So, 5M tambah 11N sama dengan 8 darab M dapat 8M. 8 darab N dapat 8N. Okay, kita kumpul setempat. 5M pindah sini, dia akan dapat 8M tolak 5M. 8N pindah pergi belah kiri, dia akan jadi 11N tolak 8N. So, kita akan dapat 3N sama dengan 3N. Nampak? Kalau kita nak buat, okay, nampak tak? KQ per QL. KQ ni mana? KQ ni adalah M. So, M per N. So, M per N sama dengan, okay, tengok ni. Kita nak M kat sini, betul? So, N ni akan pindah pergi sini. So, jadi M per N. 3 ni akan pindah pergi sini. Dia akan jadi 3 per 3. So, dapat 1. So, nisbah dia adalah KQ kepada QL sama juga dengan 1 kepada 1 ni. So, dia macam ni juga. MN. So, M1, N1. So, 1, 1.